Okey, hari ini adalah hari yang kedua kami berada di Villa apa dia tu? Villa apa? Iza Balok Kuantan. Macam mana tu? Okey? Okey, bah. Okey. Dah pakai pergi sana ya. Okey, kita tengok suasana pagi. Suasana pagi dia orang buat kerja hari ni, Izan. Dah kerja. Main snorkel. Bella pun nak mandi dah. Kat luar macam mana? Selamat pagi. Oi, papa ada main kolam lah ni. Namanya hari kedua di Villa Iza. Dah suasananya. Hujan pula hari kedua ni. Biasa dari Cina memang hujan. Ada kolam. Ada dapur. Dapur yang agak besar je. Kalau malam nak bakar-bakar, pok-pok bakar ada di sini. Malam ni insya-Allah kita akan bakar, makan bakar pula. Inilah suasana Villa Iza Balok Kuantan. Sejuk dah. Okey. Ya, Bella nak mandi. Sejuklah. Dah. Takkan berdiri je. Damia. Hoi. Damia dah ketar dah bang. Ni. Bibi ambil dia. Oh. Kalau bayar tuan masih mandi, biar dimandi. Kalau tuan naik, dia naik juga. Dia tak bisa jaga baju, turun lagi. Oh, rapi. Ya, Bella dah mula mandi. Bella. Sejuk dah. Bella beringat ni. Turun dah lah. Ke apa kerja tadi ni? Pada turun ni. Malu. Okey. Ya, Bella dah mula mandi. Dengan perasaan malu dan malam. Ya, nampaknya Bella mandi air terjun. Hei. Tak nak naik lagi pula ni. Hei. Umar main susah. Lah. Ni drone datang. Drone. Hai, macam ada permintaan lain tu. Saya baca dia punya kiang. Drone. Ramai tepi laut. Ini tak boleh cakap. Wow. Cuti juga. Kerja ya. Dah. Macam mana PA? PA malu. Ini asyik tak baju ke. Terbang drone dah hilang. Mana lagi? Oh, tengah main TV. Persediaan untuk malam ini. Makan petai pula. Cuma untuk persediaan malam ini untuk ambil. Adik, oh tengah main TV tu. Biarkanlah. Dekat sini. Persediaan untuk malam ini. Kenapa? Makan apa hari ni? Tak ada makan apa. Oh, ini dah antara alat kan. Oh, malam ni bakar-bakar. Bakar-bakar. Goreng. Tanya ni, bos dia macam mana? Masak apa ni? Ha? Bakar-bakar? Ui, lawa tuan dia. Arik, apa Arik? Biasa. Biasa? Biasa. Apa?
Menjadi makanan. Tengok sini. Tengok sini. Wah. Orang tahu bertemu jodoh tengok esok. Ni bujang lagi ni. Siapa nak boleh. Lagi kerja. Suasana di Villa Aisyah lah. Ha? Aiza. Villa Aiza. Kita tengok si Rania buat apa ni si Rania. Rania? Tak lah. Dia malu-malu lah. Ni Bella? Bella apa lah? Cakap lah. Rania. Rania malu pula. Apalah kita pergi kat Rapi. Rapi buat apa Rapi? Ha? Rapi? Rapi buat apa? Ha? Rapi buat apa ni? My handset. Ya. Ya. Wah. Sekarang kita menonton video semalam. Ya, drum sudah balik. Persediaan untuk bakar-bakar nak ini. Daripada Arif. Arik, apa yang nak bakar ni? Ha? Apa nak bakar? Ayam. Ayam, daging. Daging mana? Tu dalam. Oh, daging dalam ni berusak lagi. Kambing ada? Kambing ada. Kambing ada. Oh, sedap tu. Tak ada kambing tak sah. Ya. Oh. Bukan barbecue namanya. Oh. Kita tengok dalam. Oh, masak apa ni? Sedapnya. Sayur. Oh, sambal ketan. Ayam goreng. Semua ada mana ni? Kuzaifah makan apa? Sayur. Sayur. Bibi buat apa? Bibi bersihkan daun kesum. Oh, kesum. Oh. Untuk persediaan mana ni? Ya, mana ni? Ya? Untuk mana ni? Ya, untuk malam ni. Oh, untuk mana ni? Arik, buat apa? Siapkan perkakas. Ya. Persediaan mana ni? Persediaan. Hampir siap untuk barang perang. Ya, bagus. Apa? Buat apa? Abah rakam. Kita tengok ni. Fotografer. Serai ada lagi tak? Ya. Tu, kambing tak tu? Macam kangkung. Oh, hari papa layan anak ni. Ya. Baguslah bapak ni. Oi, suka sangat anak senyum hari ni. Oi, Damian. Jaga senyum ni. Biasa masai muka. Hari ni senyum lawa. Oi. Dia buat bola pula. Ini siapa ni? Rania. Oh, Rania main apa ni? Rania? Main batu apa ni? Tak ada lagi dah. Dia malu lagi di Rania. Rania malu-malu. Rania nak main apa ni? Woi, Rania main soccer. Kita tengok Abel. Abel memang tak berbaju. Kenapa lah? Oh, rapi makan apa? Ini Bella. Bella cantik menawan. Ye. Bella balu-balu. Oh, sampai ke atas meja lah.
Sekarang jam pukul 5.30. Kami nak jalan-jalan ke pantai. Ini hari kedua. Hujan lah pula ni. Hostel ke? Mana pada hostel ke? Tapi tak ada kolam. Murah. Homestay dia juga. Oh, dia ada 200 guest house. Rumah homestay. Ni Rania ni. Ui, seksi je. Ini macam Perintah Hindustan. Ya. Artis mahal. Hei, tunjuk muka lagi. Hei, artis. Tunjuk muka lagi. Ya. Malu pula. Ui, lebat lah. Angin kuat. Lebat lah hujan. Orang lari balik lah, kita baru nak pergi. Tak, hujan tak? Lebat. Hujan semakin lebat. Ini macam sipar api je. Okey, hujan lebat. Balik lah. Suasana petang pantai Balong. Ramai orang bermain pantai. Ombak. Ombak deras ni hari. Kerana hujan. Jet ski. Pantai. Macam pasir. Pakai pasir tu. Sekarang kita naik jet ski.
Apa? Drone tinggal. Ha? Drone. Siapa? Drone. Dia rekod apa tu? Nampaknya drone menghadapi masalah. Tinggal drone. Damian. Oi, duk mana? Adik. Dah hampir sampai. Dah. Selesai untuk hari ni. Berapa? Boleh tahan. Jom. Ini untuk pesta. Abang telefon ada tak? Okey, buat ni. Buat ni. Buat dia apa? Malah tengok kat drone. Jangan hilang lah. Tadi pun drone mengajuk tak naik ikut. Habis. Oh, dia firm pun dah.
Laju sangat. Dia tak ada apa? Cek sensor tak ada ikut lah. Hai. Hei. Puas hati lah? Woi. Puas hati. Mana laju? Laju. Laju tu yang diorang mengajuk. Ha? Diorang dah mengajuk lah. Hei. Suasana tepi pantai. Cantik. Ramai pengunjungnya. Damia. Rania. Wah, seksinya Rania lagi. Cakap lagi. Mana? Ha, cakap lagi. Hari ni saya puas hati. Saya bawa ATV. ATV saya bawa ni. Oi. Malam ni tidur liner. Suasana kampung, suasana kampung, suasana pantai. Abah. Abah lagu. Cantik. Abang Cina. Ada abang Cina hanyut. Air laju. I love you. I love you. Rania tulis nama Rania. Abah nama Rania. Rania Masyada. Buat. Api, Abang Cina. Mana api? Ini Rafi. Rafi kena nama Rafi sendiri. Ha? Rafi. Siapa ni? Rafi Ru'at ya. Wah, Ru'at. Ni Rafi Latul. Tak ada lah. Okey, tulis nama Rafi. Lagi sana je Rafi. Abah, ni F terbalik ni Rafi. Ini dah campur urut Cina dah ni. Urut Cina. Mana? Abah, ni nama Rafi. Rabi Atul, I love you. Wah. Mana? Cuba baca, cuba baca. Oh, Radia Musada. I love you. I love you. Apa dia? Ani, I love you. Apa?
I love you apa? Raf, I like you, Dad. Tu, F dia tunjuk F dia. Mana? Ni F. Apa ni? F terbalik lah. Habis. Tengok ni, tengok ni, tengok ni. Menarik sikit. Nania. Nania. Cina. Bahasa Cina pula. Tulis bahasa Cina. Apa tulis bahasa Cina? Nampak? Rafi tulis bahasa Cina. Cepat. Rafi tulis bahasa Cina. Raja pada lukis ni. Rafi tulis bahasa Cina pula. Awas. Bahasa Cina. Ayah biru dia buat sendiri bahasa Cina. Tak boleh sama. Mana ada? Apa? Mama. Tulis bahasa Cina. Aduh. I love you. Tulis bahasa Cina. Awak sana. Okey. Jalan-jalan lagi. Air kotor kan, Rafi? Rania, air kotor Rania. Oi. Sini. Rasa. Alai gombok tu. Rania. Jangan pergi tengah sangat. Rania. Keras. Cakap itu ya. Tahu takut. Jalan menuju ke villa atau homestay kita. Assalamualaikum. Ya, dah bermula pok bakar-bakar malam ni. Ni apa ni? Kambing? Daging. Daging. Kambing. Kambing mana? Kambing. Ni chef apa mana? Daripada Chef Faris. Cap Paris.
Cepat ya. Dari Hilton Hotel. Hilton Hotel. Swiss Garden. Adina. Adina. Ini pembantu ni. Pembantu. Sungai Korok. Sungai Korok. Sungai apa? Sungai Kerang. Korok. Oi, hebat. Sungai Kerang. Udang pun ada. Udang ada, sotong ada. Udang ada, sotong pun ada. Slash. Kurang lagi. Ni kambing. Ini udah harimau. Ni. Ni belum lagi ni. Dulu. Ni. Oh tu siakap. Siakap pun ada. Wah, hebat. Ayam dah siap ah. Okey, malam ni kita makan bakar. Lagi tak habis, jangan tidur. Ya, dah siap masak. Ada udang, daging, Sosis. Ada kucing pula. Wow, ada udang tu. Laluan. Oh, jatuh. Rugi. Wah. Suasana tempat pembakaran. Pembakar itu. Udang dah bakar. Kambing dulu. Belum. Kambing dulu. Kucing lapar lah. Kucing minta tu kucing. Datang mana lah kucing? Ayah kau. Oi. Macam mana rasa? Tak? Sedap bah. Sedap. Mantap. Mantap. Ya. Apa ada itu? Ini ada udang, ada daging, ada sosis. Oi. Saya dah rasa okey lah. Okey ah. Ini potong tomato. Tomato. Tak apa ni? Betul. Asam. Air asam. Haris macam mana? Tak Haris? Awak memang tak semua. Makan sosis lah, menikmati sampai baju terlepas. Terlepas butang. Wah. Air asam. Air asam. Sekarang Azizan sedang bakar udang. Udang apa ni? Udang harimau. Udang harimau. Makanan. Orang tu. Oh, Arik selera betul Arik. Tu. Buat ni. Apa rasa? Tengah. Sedap, mantap. Nak lagi. Nak lagi? Makan sampai kenyang. Baik. Lim. Arik ni bujang lagi tahu. Dah siapa yang berkenan, bolehlah budak baik ni. Boleh bujur aja. Boleh aja. Tunjuk muka Arik. Ya. Nanti orang tahu ni. Selepas makan bakar-bakar, main snorkel pula. Arik, janji lah. Bedak Dah. Macam kongkong kan? Oh, hebat. Ya. Okey, sekian dulu untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi video yang akan datang. Oleh itu, jangan lupa subscribe dan sokong channel ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.